Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi والصالحين وخصوصا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. May yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuhu. Innallaha balighu amri. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati dan dikasihi Tuan Imam serta jemaah sekalian, insya-Allah kita sambung perbincangan kita berkaitan dengan sahabat Rasulullah, iaitu Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Insya-Allah malam ini kita cuba selesaikan. Seperti yang saya maklumkan dalam kuliah yang sebelum ini berkaitan dengan Abu Ubaidah, beliau Rasulullah istihar sebagai pemegang amanah umat, sehingga Sayyidina Umar pun cemburulah dengan gelaran tersebut. Tapi Rasulullah lebih mengetahui setiap sahabatnya itu masing-masing ada kelebihan. Jadi Abu Ubaidah ni tidak diragukan lagi di antara sahabat Rasulullah yang Rasulullah percaya. Bahkan tersenarai dalam 10 sahabat Rasulullah yang dijamin syurga. Jadi kita dah dengar kisah dia bagaimana bila dia diminta memimpin pasukan Islam dalam misi khas, tak ada makanan, hanya ada korma, berbekalkan dengan korma tu. Hebatnya sahabat-sahabat Rasulullah ni, kira nak bertahan dengan sebiji korma tu, sekadar hisap saja, macam menghisap gula-gula, tu pun mereka kenyang. Lepas tu minum air. Jadi seperti yang kita semua tahu, sahabat Rasulullah ni dia ada kekuatan luar biasa, iaitu kekuatan takwa. Kekuatan takwa tu yang kita nak usahakan. Yang sekarang ni umat Islam dah tercabar. Yang terbaru bila Presiden Amerika pergi ke Arab Saudi, pergi ke Qatar, pergi ke UAE, berkumpullah semua pemimpin Islam. Trump di depan panggil putera mahkota Arab Saudi dengan panggilan yang kalau kat tempat kita tu nama tu macam panggil seekor anjing. Johnny, stand up Johnny, stand up Johnny. Dan memalukan. Putera mahkota Arab Saudi bangun. Dan semua pemimpin Arab bangun, tepuk tangan. Sangat memalukan. Tak tahulah tuan-tuan dah dapat video tu. Tapi ada orang tanya saya, apa berlaku sebenarnya? Sebenarnya sejarah sedang berlaku satu demi satu. Dah disebut dah awal-awal, Islam ni bila nak bangkit semula gilang gemilang, di antara yang akan jatuh daripada tampuk pemerintahan ialah keturunan Saudi ni. Jadi ini sebagai satu asbab untuk mudah dia jatuh, sebab dia dah meletakkan Islam tu hina sangat. Hina sangat. Di Arab Saudi sekarang ada kuil Hindu yang besar. Di Arab Saudi ada macam-macam tu. Sehingga ada seorang ustaz
Dia kata kalau bukanlah kerana perintah Allah supaya pergi Mekah dan Madinah, dia tak mau pergilah. Kan? Sebab apa yang berlaku yang tidak dihebahkan oleh media, khususnya media barat, sangat mengecewakan kita lah. Tapi kita tetap pergilah. Sebab itu ada ulama Timur Tengah misalnya, ulama dari Libya, dia kata kalau siapa yang dah pergi haji sekali, dah pergi umrah sekali, dah jangan pergilah. Sebab kita dah lepaskan yang wajib, kita pergi yang sunat. Pada masa yang sama kita menambahkan keuangan Arab Saudi, dan Arab Saudi bagi pada pihak yang membunuh saudara kita di Palestin. Jadi macam seolah-olah secara tak langsung ulama Libya ni kata siapa yang dah buat haji sekali, buat umrah sekali, dah lepas wajib, dia pergi lagi, dia secara tidak langsung menyokong orang yang menyokong supaya saudara dia di Palestin tu disembelih. Jadi itu terpulang pada masing-masing lah punya penerimaan dan pegangan. Sebab kan kalau kita kata jangan pergi, ada orang marah pula kan, sebab dia punya duit, dia nak pergi kali kedua, ketiga, keempat, kelima kan. Jadi tuan-tuan, jadi saya yakin kalau sahabat Rasulullah ada zaman ni, dah lama dah ramai orang kena pancung lah. Terutamanya kalau Sayyidina Umar ada kan, memang berdesuk dah, hilang kepala. Jadi kita teruskan cerita kita. Dan semangat sangat kan, masing-masing keluar pedang kan. Okey, saya memang dah rasa lain macam lah kan, tapi tak boleh, kena kawal sikit sebab kita ada macam-macam kekangan. Baik. Kemudian dalam perang Uhud diceritakan bagaimana Abu Ubaidah dan sahabat Rasulullah jaga Rasulullah sampai mereka cedera. Rasulullah punya baju besi itu tersusuk, dan masa tu Sayyidina Abu Bakar nak cabut, Abu Ubaidah tak bagi, sebab kalau cabut pakai tangan nanti sakit kan. Dia cabut pakai gigi dan menyebabkan dua gigi depan dia tu patah. Jadi sehingga sahabat kata, Sayyidina Abu Bakar kata, inilah orang yang rongak, yang tak ada gigi, tapi paling rongak yang paling baik, paling mulia kan. Kita rongak pasal gigit jambu batu, ketap patah gigi kan. Baik. Macam itulah kecintaan sahabat Rasulullah. Khususnya dalam cerita ni berkaitan dengan Abu Ubaidah, dia nyawa dia tu anytime dia sedia untuk korbankan demi mempertahankan agama Allah, demi mempertahankan Allah, demi mempertahankan Rasulullah. Walhal Allah tak perlu pun kita, tanpa kita Islam tetap akan hebat, tapi Allah bagi kita ruang dan peluang. Kita itu dari segi etikad. Jangan ingat kita rasa kita dah buat sesuatu untuk agama kita, kita kata kalau aku tak menyumbang lah, kalau aku tak terlibat dengan aktiviti agama ni, Islam tentu dipandang hina. Tidak tuan-tuan, Islam dari dulu mulia, sekarang mulia, sampai bila-bila mulia. Siapa yang memuliakan Islam ni? Allah. Siapa yang akan jaga Islam ni? Allah. Cuma kita ni apa hal? Allah bagi peluang. Nak join tak? Nak join tak grup yang satu masa nanti di akhirat dia termasuk dalam golongan yang dimuliakan. Sebab apa? Di dunia dia mempertahankan agama dia sungguh-sungguh. Itu je. Jadi kalau kita rasa kita tak mau terlibat dengan agama kita ni, tak mau peduli agama kita, sebenarnya Allah tak heran pun. Allah tak heran pun. Jadi yang ruginya siapa? Kita. Jadi jangan sampai kita salah faham, kalau kita tak ada, agama kita ni akan hina apa. Tak. Tapi Allah bagi kita peluang. Peluang, walaupun kita buat sikit, kita air zaman ni Allah bagi lipat ganda. Masya Allah. Allah punya pemurah namanya. Kita buat sikit tapi Allah bagi lipat ganda. Ya Allah. Malam sebelum kita nak tidur, apa kita baca mus? Rasulullah pesan baca surah Al-Ikhlas 3 kali, dapat pahala macam khatam Quran. Lepas tu suruh selawat 3 kali untuk para nabi dan ahli keluarga dia. Sekian ganjaran dia, dirahmati. Setiap sekali kita selawat 10 rahmat Allah. Rahmat jangan main, rahmat Allah jangan main. Rahmat Allah ni tak ada benda di dunia ni yang setanding dengan
nilai rahmat Allah lah. Siapa dapat rahmat Allah, dia dapat segala-galanya. Seperti pemuda Al-Kahfi dapat rahmat Allah. Kita baca surah Al-Kahfi ayat yang ke-10 tu. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Bila dia dikejar oleh raja yang zalim tu, dia mohon dekat Allah, bagi ya Allah aku rahmat. Akhirnya dia dapat apa? Dia dapat tidur berapa malam? 300 hari lebih, tapi tubuh tak rosak. Oh, dia dapat macam-macam. Oh, dia dapat macam-macam. Dapat rahmat, dapat macam-macam. Tu sebab kalau tak larat nak doa panjang-panjang, doa ada doa-doa istimewa ni kalau kita amal kan, insya-Allah. Jadi agama Allah ni Allah yang jaga. Kita ni diberi peluang. Jadi tuan-tuan, so Abu Ubaidah ni antara orang yang dah terpilih ya. Nah, cuma isunya sekarang bila kita baca sirah ni, kita kena ada satu azam nak tiru macam mereka. Tapi saya yakin kita tak akan dapat menghampiri mereka. Betul. Lebih lagi Rasulullah. Kita memanglah nak ikut Rasulullah, tapi tak akan dapat 100%. Dengan Rasulullah pun tak akan dapat 100%, dengan sahabat pun tak dapat 100%. Jadi sahabat kalau ada zaman kita, dia heran tengok kita. Dia heran tengok kita. Macam tak peduli kan, walau nak pergi ke akhirat ni, macam tak buat persiapan. Kita pula kalau ada zaman para sahabat, kita pun pelik. Kalau pegangan kita macam ni lah, kita pelik. Dia orang ni macam tak heran langsung dunia ni. Dia ada konteks. Ini bukan saya cakap, ini ditulis oleh Abu Laits As-Samarkandi dalam Tanbihul Ghafilin. Dia kata kalau sahabat-sahabat Rasulullah hidup zaman kita, dia pelik tengok kita. Kalau kita hidup zaman mereka, kita pelik tengok dia. Kontradik jadi tak apa, kita cuba tiru-tiru. Dan Rasulullah dah pesan sahabat dia umpama bintang di langit. Tiru yang mana satu pun dapat petunjuk. Bintang kat langit tu kan ada macam-macam bintang tunjuk kiblat, bintang tunjuk ni. Jadi sahabat Rasulullah ni umpama bintang di langit. Kita ikut bintang ni, dapat petunjuk ni. Jadi tentang Abu Ubaidah ni, apa semangat dia kita nak tengok kita teruskan. Okey, saya baca daripada tempat saya berhenti tu. Abu Ubaidah turut bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam semua peristiwa yang dilalui baginda. Sejak dari permulaan persahabatan sehinggalah baginda sallallahu alaihi wasallam wafat. Dalam peristiwa pelantikan khalifah pertama selepas kewafatan baginda sallallahu alaihi wasallam di Saqifah Bani Sa'adah, Umar bin Al-Khattab menarik tangan Abu Ubaidah seraya berkata, "Ulurkan tanganmu, saya ingin berbai'ah denganmu kerana saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap umat mempunyai pemegang amanah dan pemegang amanah umat ini ialah Abu Ubaidah." Lalu jawab Abu Ubaidah, "Saya tidak akan mendahului lelaki yang dilantik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengimamkan kita dalam sembahyang. Oleh itu beliau layak memimpin kita sehinggalah beliau meninggal dunia." Kemudian Abu Bakar As-Siddiq dibai'ahkan oleh orang Islam menjadi khalifah Islam pertama. Abu Ubaidah sentiasa menjadi penasihat dan pembantu yang baik kepada beliau. Setelah itu Abu Bakar melantik Omar Al-Faruq sebagai penggantinya. Abu Ubaidah taat terhadap Umar dan tidak pernah beliau membantah perintahnya, melainkan hanya sekali. Jadi apa yang kita belajar di sejarah ni, sahabat Rasulullah ni di antara sikapnya, mereka ni walaupun macam Abu Ubaidah, Rasulullah ada isytihar dia sebagai pemegang amanah ummah, tapi bukan bila dia dapat title tu khalifah aku, semua aku. Itu yang masalah besar dalam zaman kita ni. Kalau dah diberi saja pengiktirafan, kata ini Ibu Misali, tokoh Ibu Misali, tokoh apa, kita rasa itulah contoh dalam segala hal. Tak betul. Begitu juga akhir zaman ni, kalau seseorang dah ada je PhD,
Doktor, tak nama saya lah. Dr. Syamsul Bahri Narun. Kita pun tak usul peksa lagi. Tanyalah dulu dia PhD dalam bidang apa. Kita asal tengok doktor je. Oh, dia ni ada PhD. Seolah-olah dia pandai semua perkara. Good at everything. Yang mana benda tu tak benar. Sebab kita ni tak ada seorang pun good at everything. Tahu, pandai dalam semua perkara. Kita hanya, orang putih kata, good at something ya. Saya adalah satu benda sikit je yang saya pandai. Zam pun macam tu, satu benda sikit je saya pandai. Semua orang macam tu. Tak kira lah gelaran profesor di raja ke apa, profesor emeritus ke. Tak kira lah gelaran ikon remaja ke, ikon apa semua. Dia hanya tahu sedikit saja. Pandai dalam satu bab saja. Jadi sahabat Rasulullah sangat clear benda ni. Walaupun dah diberi title pemegang amanah, bab khalifah ni bukan aku punya. Bab khalifah ni bila Rasulullah tak ada, siapa yang masa hidup Rasulullah suruh dia jadi imam solat. Siapa dia? Sayyidina Abu Bakar lah. Jadi Sayyidina Abu Bakar jadi khalifah. Mudah. Betul-betul sahabat Rasulullah ni ikut seperti mana yang Rasulullah sarankan. Letaklah seseorang itu pada tempatnya mengikut keahlian dia. Ahli dalam bidang pertanian. Siapa yang ahli? Pergi ke depan. Dalam bidang peperangan siapa? Para sahabat yang ahli betul. Di antaranya Khalid Al-Walid. Itu pun bila Sayyidina Abu Bakar jadi khalifah, Sayyidina Abu Bakar tamatkan perkhidmatan dia sebagai panglima perang, dia gelabah tak? Tak, dia terus terima siapa yang Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar lantik, dan dia berperang lebih dahsyat daripada ketika dia jadi panglima. Sebab tu mereka ni berjaya takluk dunia ni sampai 2/3 kan. Dan zaman sahabat Rasulullah ni umat Islam tak ramai, tetapi bukan macam buih di laut. Rasulullah dah beritahu dah, akhir zaman umat Islam ramai. Kat Filipina tu, dekat kepulauan tu, tiap-tiap hari beratus beribu orang masuk Islam. Di tempat lain macam tu. Tapi Rasulullah dah cakap dah, akhir zaman umat Islam ni yang ramai-ramai ni, dia punya kekuatan macam buih di laut. Bang Ali tahulah buih di laut. Bila sampai kat pantai apa berlaku? Ada lagi buih tu? Tak ada. Sampai kat pantai, mula-mula kita nampak, sampai kat pantai hilang. Kita nampak ni. Nampak macam ramai hebat. Kena segegah sikit, hilang. Tinggallah 2-3 orang. Jadi kan? Jadi kita kena kena tahu kedudukan kita di mana. Tahu senang. Tahu Jack Ma, Cina yang kaya raya. Dia ni tak Islam lagi. Tapi bila saya ikuti tentang temu bual dia, saya kata, ya Allah, Jack Ma ni mengamalkan prinsip Islam ni. Patut dia berjaya. Tengok ni Jack Ma, cari dia punya tu. Bila orang temu bual dia Jack Ma ni, Jack Ma muka pun biasa je, Cina kampung lah. Kalau dia tak kaya tu, orang tengok muka dia betul-betul macam Cina tanam sayur zaman kita kecil-kecil tu. Nampak saya Orang tanya dia macam mana dia boleh berjaya jadi jutawan billionaire. Dia kata, aku pastikan apa-apa pekerjaan aku nak buat, aku cari orang yang pandai dalam bidang tu. Dia mesti lebih pandai daripada aku. Kalau aku perlukan pakar komputer, orang ni mesti lebih pandai tentang komputer daripada aku. Kalau aku perlukan orang dalam bidang pertanian misalnya, aku cari orang yang memang lebih pandai daripada aku, Akhirnya aku kumpul orang yang pandai-pandai ni. Aku punya kerja cuma urus mereka ni supaya mereka bekerjasama mengikut kepakaran masing-masing. Rasulullah dah pesan dah, cari orang ikut ahli dia. Mengapa negara kita ada masalah? Mengapa negeri kita ada masalah? Mengapa tempat kita ada masalah? Orang yang bukan ahli terhegi-hegi nak jadi pemimpin. Betul? Tak boleh sebut ni, tapi saya sebut lah. Lantak lah kan. Jadi kadang-kadang,
Dia ni jadi tak boleh sebut. Dia ni jadi CEO, dia ni jadi CEO, bukan ahli. Tak ada ilmu dalam bidang tu. Duduk situ. Tu sebab hancur. Tapi Rasulullah tak suruh macam tu. Rasulullah kata letak orang ikut bidang dia. Kalau nak urus apa? Jabatan pertanian. Orang pertanian lah. Apa hal orang sains sukan pula? Contoh kan, Jack Ma ni dia letak betul. Lepas tu dia uruskan supaya bekerjasama. Dia kata kalau kita pilih orang yang lebih, perkataan dia bodoh. Dia kata orang yang bodoh ni duduk di tempat tertentu, dia akan bekerjasama. Sebab dia bodoh. Dia ikut je lah. Tapi kalau kita tak rancangkan, dia tak tahu apa dia nak buat. Dia betul-betul macam pahat dengan penuh nukul. Tapi kalau orang pandai ni, kalau dikumpul-kumpulkan, orang pandai ni dia ada visi, ada misi. Jadi kita cakap sekali je, lepas tu dia dah boleh buat dah. Itu yang kerja Jack Ma senang tu. Dia kumpul orang pandai, dia cakap sekali, lepas tu dia duduk kat rumah pungut duit tu. Yang kita kumpul-kumpul orang tak apa cerdik, 10 kali kita cakap pun belum tentu dia buat. Kan? Lepas tu dia buat apa yang kita suruh je. Lebih daripada tu dia tak boleh fikir. Jadi Islam dah ajar lama dah. Rasulullah susun sahabat ikut bidang, akhirnya selesai. 313 boleh menang dalam peperangan dan sebagainya. Kita jadi masalah pasal apa? Kita susun tak ikut sunnah Rasulullah. Suka tak suka tu realiti dia. Tapi siapa yang dah ikut? Tapi Cik Mah tak tahu tu sebenarnya. Cik Mah tak tahu. Kalau panggil Cik Mah kau tahu tak siapa yang suruh macam ni? Kau pernah dengar nama Muhammad bin Abdullah? Tak pernah. Dia lah 1446 tahun yang lalu dia dah susun macam tu. Cik Mah pakai. Tuan-tuan kalau study orang yang berjaya di barat banyak benda-benda yang dipraktiskan tu sebenarnya daripada Islam. Kalau misalnya dalam bidang saya lah, bidang saya psikologi. Bila saya baca buku-buku psikologi, ini ada lah dalam hadis, ini ada dalam firman, tapi dia orang dah pakai lama lah. Dia orang dah pakai lama. Tapi dia orang tak tahu. Ataupun mungkin dia orang tahu, tapi dia orang sembunyikan. Itu tak mustahil juga. Baik tuan-tuan. So, jadi dia tak kacau Sayyidina Abu Bakar jadi khalifah, dia jadi apa? Dia jadi penasihat yang baik. Pernah dengar istilah ulama dan umara? Ulama ni orang yang alim dalam bidang agama ni lah. Umara ni orang yang jadi pemimpin. Zaman sahabat Rasulullah, ulama tu juga umara. Sayyidina Abu Bakar dia ulama dan dia juga umara. Sayyidina Umar ulama, umara. Sayyidina Osman ulama, umara. Sayyidina Ali ulama, umara. Akhir zaman ni payah nak jumpa. Itu sebab masing-masing kena tahu peranan. Kalau kau memang ulama, kau duduk sebagai ulama, jadi penasihat yang baik. Sebab nak memimpin ni yang nama umara ni bukan semua orang boleh. Walaupun dia ada PhD dalam bidang usuluddin, fiqh ke apa, belum tentu dia boleh jadi seorang pemimpin yang baik. Bab hukum akam mungkin tahu, tapi nak jadi pemimpin ni dia punya seni yang lain. Jadi dulu adalah, dan kita akan ada balik. Akhir zaman kita akan ada balik. Jadi kalau dalam kitab-kitab tu dia kata yang kita tunggu ialah khalifah seterusnya, yang orang nak sebut Imam Mahdi. Dan Nabi Isa akan turun balik. Sebelum Imam Mahdi datang balik, Nabi Isa datang balik, yang lain tahu kerja masing-masing. Kau ulama, kau buat kerja ulama. Kau umara, kau buat kerja umara. Dan kau bergabung. Ulama kerja nasihat je, jangan pengampu. Tapi ni saya belajar agama bukan main tinggi, lepas tu nak jadi juga yang berhormat, nak jadi juga yang lepas tu dah kan orang kata apa nama dia ni, bukan dulu belajar agama, apa hal lebih teruk daripada YB yang tak belajar agama. Contoh pasal apa? Dia ada seni-seni dia yang, bila saya jadi YB bangsanya, budak buat konsert, dia jemput saya. Pergi tak saya? Saya pun pergi lah.
Lucut pula serban, lucut pula jubah, pakailah mus pun nampak dari jauh. Rasa macam Haji Samsul. Kan dah tak senonoh tu kan. Kejap pakai jubah, kejap pakai serban, bila pergi konsert, bila nak macam-macam. Jadi siapa yang patut jadi ulama yang efektif dan efisien. Siapa yang patut jadi umara dan saling umara jangan action pula. Yang dah jadi pemimpin yang action. Kau patut tanya ulama, tanyalah ulama. Jadi benda ni saya tahu sensitif, tapi bila dah kena tajuk ni saya kena cakap jugalah. Kan? Betul tak? Ke jangan cakap? Tak apa. Lepas saya cakap ni ada orang nak panggil saya pun pergi ya. Tak ada masalah. Apa paling-paling pun dia kata saya lucut jawatan sebagai pengurusi masjid, silakan. Saya lucut jawatan sebagai pengurusi persatuan penduduk, silakan. Tak ada aku nak pertahankan kerana kebenarannya begitu yang telah ditunjukkan. Bekerjasama patut ulama dengan umara. Baik tuan-tuan, itu telah ditunjuk oleh siapa? Oleh Abu Ubaidah, Saidina Abu Bakar, Saidina Umar. Mereka tak saling jatuh-menjatuh, tak saling rebut jawatan. Adakah anda tahu apakah perintah Amirul Mukminin yang diingkari oleh Abu Ubaidah tersebut? Ada satu kali dia tak dengar arahan Saidina Umar. Masa itu Saidina Umar jadi khalifah. Peristiwa ini berlaku ketika Abu Ubaidah Al-Jarrah berada di Syam, memimpin bala tentera Islam. Kemenangan demi kemenangan mereka raih, sehinggalah mereka berjaya menawan seluruh bumi Syam dengan izin Allah. Ketika itu tentera Islam telah sampai ke tepi Sungai Furat. Sungai Furat ni sekarang dah mengering. Salah satu yang Rasulullah kata, air zaman nanti, Sungai Furat ni dulu ni banyak air, sekarang dah mengering. Dah mengering. Rasulullah kata besok sebelum nak bangkit Islam air zaman, dia akan mengering. Dan nanti cabaran akan keluar apa gunung emas. Nanti orang berkebut-kebut. Tunggulah tu. Dah mengering dah sekarang. Dah mengering. Cuma emas belum keluar lagi. Takut emas keluar, orang Taman Bidara Palma pun pergi. Tak payah pergilah, duduk kat sini. Jangan pergi. Emas tu bahaya tu. Siapa pergi memang jahanam. Kan? Tapi ujian tu akan berlaku. Sebenarnya kalau kita belajar tentang tanda-tanda akhir zaman ni, naik bulu goma kita sebab satu berlaku. Dan kita rasa ya Allah, dekat dah dekat. Tapi jangan pula lepas ni tak buat kerja. Yang bekerja terus bekerja, yang belajar terus belajar. Itu yang Rasulullah nak. Kalau salah faham nanti duduk rumah apa? Imam Mahdi dah turun dah. Duduk wirid selawat. Kalau tahu saya, beritahu saya lempang dia sekali. Kau kan pelajar universiti, pergi belajar kau. Apa hal kau? Imam Mahdi nak turun, kau dah tak pergi belajar? Imam Mahdi turun lah. Tapi kita belajar. Kita siapkan diri kita. Furat. Sungai Furat dah kering. Jadi ketika itu tentera Islam telah sampai ke tepi Sungai Furat di sebelah timur dan Asia Minor di sebelah utara. Dalam masa yang sama, Syam sedang dilanda wabak taun yang tidak pernah berlaku begitu teruk sebelum ini. Seorang demi seorang nyawa manusia dituai. Mendengar perkembangan tersebut, Khalifah Umar Al-Khattab mengantar utusan bertemu Abu Ubaidah. Dalam perutusan tersebut, beliau berkata, nampaknya saya mempunyai suatu urusan yang amat memerlukan bantuan kamu. Saya tidak dapat menyelesaikannya tanpa kamu. Jika perutusan saya ini sampai kepadamu pada waktu malam, sebelum subuh hendaklah kamu berangkat bertemu saya. Saidina Umar punya pesan dalam surat tu. Abu Ubaidah bacalah. Jika perutusan ini sampai pada waktu siang, sebelum petang hendaklah kamu bertolak bertemu saya. Apabila Abu Ubaidah menerima perutusan Al-Faruq tersebut, beliau berkata, saya telah tahu tujuan Amirul Mukminin terhadap saya. Beliau ingin saya terus hidup, sedangkan tiada siapa yang boleh kekal hidup. Kan tahun wabak dan Saidina Umar nak selamatkan Abu Ubaidah. Tapi Abu Ubaidah faham, tak boleh. Dan kan kalau kita terperangkap dalam tempat yang ada wabak, sebenarnya kita tak boleh keluar. Tak boleh keluar. Tapi kita tak tahu mengapa Saidina Umar arah juga. Mungkin Saidina Umar melihat Abu Ubaidah tu perlu diselamatkan, tapi Abu Ubaidah tak taat dalam itu. Dia tak keluar, kan? Dia tak keluar, dia terus duduk Syam. Kemudian beliau menjawab,
perutusan tersebut. Dalam suratnya beliau berkata, "Wahai Amirul Mukminin, saya sedia maklum permintaanmu terhadap saya. Sesungguhnya saya merupakan sebahagian anggota tentera Islam. Oleh itu saya tidak ingin untuk menjaga diri saya daripada bencana ta'un yang telah menimpa mereka. Saya tidak akan berpisah meninggalkan mereka sehingga Allah membuat keputusannya untuk saya dan mereka. Sama ada dia mencabut nyawa atau menyelamatkan kami. Maka apabila surat ini sampai kepadamu, gugurkanlah tuntutanmu terhadap saya. Izinkanlah saya untuk terus kekal di sini." Tengok beradabnya Abu Ubaidah. Dia tak kata pun dalam balasan dia tu, "Amirul Mukminin, takkan kau tak tahu hukum? Aku dah duduk tempat wabak, aku mana boleh keluar?" Oh, tak ada. Dia tak cakap macam tu. Kita, ini aku punya can baiknya, nak belasah dia, asyik dia je betul. Kali ni dia salah ke? Tapi dia cakap apa? Minta gugurkan arahan. Jadi Sayyidina Umar pun dapat, Sayyidina Umar baca. Tatkala Umar membaca isi kandungan surat tersebut, bercucuran air mata Umar mengalir. Lalu para sahabat yang ada bersama beliau bertanya, lantaran mereka melihat Umar teresak-esak menangis, "Adakah Abu Ubaidah telah meninggal dunia, wahai Amirul Mukminin?" "Tidak, namun beliau hampir menemui kematian," jawab Umar teresak-esak. Jangkaan Umar tersebut tidak meleset. Selang beberapa ketika Abu Ubaidah diserang penyakit ta'un. Tatkala beliau sedang nazak, beliau sempat berpesan terhadap tentera-tenteranya. Ini bukan drama, tuan-tuan. Betul ya. Sempat berpesan gitu. Apa kata Abu Ubaidah? Ini kita ambil ini sebagai pesan Abu Ubaidah untuk kita juga. Bayangkan kita berada di depan Abu Ubaidah. Abu Ubaidah cakap apa? "Saya berpesan kepada kamu semua, jika kamu menerimanya, kamu akan sentiasa memperolehi kebaikan." Maknanya kalau kau dengar apa yang aku cakap ni, kau praktis, kau dapat kebaikan. "Dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, berpuasalah di bulan Ramadan, bersedekahlah, tunaikanlah haji dan umrah, salinglah berpesan dan memberi nasihat kepada pemimpinmu. Jangan kamu memperdayakan mereka. Jangan kamu dilalaikan oleh dunia. Lantaran jika seseorang mampu hidup 1000 tahun, dia tetap akan menuju kematian seperti yang kamu lihat saya sekarang. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah menjanjikan kematian kepada anak Adam. Oleh itu mereka pasti mati. Manusia yang paling bijak ialah mereka yang paling taat dengan Tuhannya dan paling banyak melakukan amalan sebagai persediaan untuk hari kebangkitan. Wassalamualaikum warahmatullahi." Kemudian beliau berpaling kepada Muaz bin Jabal, "Wahai Muaz, imamkanlah mereka." Selang beberapa detik, roh sucinya keluar dari jasad. Muaz pun bangun lalu berucap, "Wahai manusia, sesungguhnya kamu telah ditimpa kesedihan disebabkan kematian lelaki ini. Demi Allah, saya tidak pernah kenal lelaki yang lebih berhati mulia dan jauh daripada hasad dengki, terlalu cinta dengan mati dan yang paling menunaikan tanggungjawab berbanding lelaki ini. Doakanlah kerahmatan untuknya, pasti Allah akan merahmati kamu semua." Jadi tuan-tuan, kita ambil pesanan Abu Ubaidah ni, sebenarnya Abu Ubaidah ulang apa yang merupakan asas dalam syariat. Sesudah kita syahadah, sesudah kita menerima Islam sebagai agama kita, kita pesan pada diri kita dan ahli keluarga kita, perkara paling pokok, siapa? Jangan tinggal solat. Tak kira lah anak kita dah ada ijazah ke, dah ada master ke, dah ada PhD ke, tak kira lah dia dah kahwin ke, dia balik rumah kita sekali-sekala kita tanya, dah solat? Secara berhikmah lah. Tak ada makna lah. Ada segala-galanya. Ada kelaikan akademik yang hebat, ada pangkat yang hebat, ada harta yang banyak, rumah besar, kereta besar, kawan daripada orang sekecil-kecil sampai setinggi-tinggi pangkat, tapi kalau tak sembahyang, tak ada nilai di sisi Allah. Ingat tuan-tuan, kita ingat apa pun dalam hidup kita, selagi kita hidup,
Tak dapat makan tak apa, tak dapat minum tak apa, tak dapat beli baju gaya tak apa, tapi jangan sampai tak dapat solat. Balik rumah, patutlah balik rumah yang kita dahulukan pastikan. Dia orang ni dah semayang ke belum? Tapi kebiasaan kita ni dah makan ke belum? Tak salah, tapi asyik tanya dah makan ke belum, dah makan ke belum. Dalam seumur hidup kita berapa kali tanya anak kita dah semayang ke belum? Dah berapa kali kita tanya isteri kita dah semayang ke belum? Dah berapa kali kita tanya suami kita dah semayang ke belum? Takut tak pernah tanya. Apa pesan? Jaga semayang. Orang perempuan, saya dah cakap dah. Rasulullah kata orang perempuan yang dah berkahwin ni dia buat ni selesai masalah dia. Masuk syurga. Masuk syurga. Tak susah macam orang lelaki. Apa Zam mula apa? Jaga semayang. Lepas tu jaga puasa Ramadan. Lepas tu jaga dia punya aurat. Lepas tu taat dengan perintah suami. Yang keempat, senang kalau dia tak sombong. Kalau ada rasa sombong tu yang susah tu. Rasa kita lebih baik daripada suami kita. Sebab suami kita tak ada ijazah, kita ada ijazah. Suami kita tak ada kerja, kita ada kerja. Suami kita tak ada rumah, kita ada rumah. Itu terlingkup kau. Kan? Jadi orang perempuan ni satunya dia kena, saya cakap di umum dia kena buang ada rasa tu dia kena buang. Bila dah kahwin maknanya saya lah sebagai bapa kan, anak perempuan saya dah kahwin, kau tolong hormat suami kau. Tak dia siapa suami kau? Selagi suami kau perintah kau sesuai dengan syariat, kau hormat. Kau hormat. Sebab kalau dia tak hormat, siapa juga masuk neraka? Bapak dia pun masuk neraka. Bapak dia pun masuk neraka, mak dia masuk. Jadi kalau dia dapat hormat suami dia, dia masuk syurga, kita pun jalan mudah juga insya-Allah. Kan Rasulullah kata siapa dapat anak perempuan 3 orang ke 2 orang ke seorang ke, kalau dia dapat bimbing anak perempuan ini ikut syariat, masuk syurga dia. Kan? Baik tuan-tuan. So, apa lagi? Jaga solat. Kalau tanya saya itulah paling mandatory. Tak ada maknanya kalau tak semayang. Handsome ke cantik ke tak ada makna kan. Allah handsome tak lama lagi tak handsome. Cantik tak lama lagi tak cantik. Pandai tak lama lagi tahu kita bodoh je. Katalah kita kahwin dengan orang paling pandai kan. Dah lama-lama kita kahwin dengan dia, kita tahu dia bodoh. Sebab kita tak pandai semua perkara. Macam saya, banyak bodoh saya. Apa bodoh saya? Tak pandai masak kan. Banyak. Tak pandai tukang kan. Tak pandai ke laut. Mengali tengok air laut tahu bawah ni selangat ke selau ke. Saya tengok air laut tu pening sebab naik perahu. Mabuk. Jadi tuan-tuan, so jaga solat jaga solat. Lagi apa Abu Ubaidah pesan? Tunaikanlah zakat bagi yang dah dapat limpahan harta, cukup haul dan nisab, keluar zakat. Berpuasalah di bulan Ramadan, bersedekahlah. Ini sedekah. Sedekah jangan sedekah waktu sebelum subuh ya. Sebab banyak fadilat orang duk kempen sedekah sebelum subuh, kita sedekah sebelum subuh je. Yang lain tak sedekah. Cuma kita kena ingat tuan-tuan, sekarang akhir zaman ni ramai orang minta sedekah secara terhormat, betul? Dia senang macam ni, kalau nak bagi jangan banyak. Kan ada surah tu yang Allah pesan, ara'aital ladzi yukadzibu biddin kan dalam tu. Kalau orang meminta ni kita jangan adik-adik bagi dah. Kalau saya tengok kadang ada soal siasat bukan main. Waktu bagi tidak malu orang tu. Dia minta bagi RM1 kan. Macam sekarang dekat family store tu. Bagus abang tu. Dulu dia meniaga air je, tapi sekarang dia dah ada inovasi, dia bantu orang tolak troli apa semua. Jadi dia berusaha untuk dia tak minta tapi bagilah kan. Dia tengok ada tempat kosong, dia lambai kita boleh masuk parking. Dia tak minta tapi bagilah. Jangan pula kita dah tak mau bagi tu. Kalau nak meniaga air ni apa hal tunjuk tempat parking, lepas tu pandanglah aku masa aku nak balik. Kau nak duit aku tak suruh kau parking. Jangan nak bagi.
Sebab ada saya tengok orang, Allahu Akbar, orang tu bukan nak banyak pun, kau bagi RM1, RM2 pun dia ambil. Kan? Tapi semua tu dalam Islam dah tunjuk dah jalan, tapi kadang kita tak pakai ya. Allah. Baik tuan-tuan. So, dan yang terakhir yang saya nak ingatkan di saya tuan-tuan, buat apa Abu Ubaidah kata? Buat persiapan untuk kematian kita. Siapa kata dia tak akan mati ni? Kalau ada orang kata dia tak akan mati, ada masalah dia tu. Kan? Semua orang yakin dia akan mati. Betul tak? Semua. Saya yakin saya akan mati. Zam yakin wali. Cuma, mengapa tak buat persiapan? Kita kalau nak pergi Shah Alam, bukan main persiapan kita. Betul? Pergi tukar minyak hitam, pergi check brake, apa semua. Nak pergi Puspakom, bukan main kita check. Buat nanti ni. Tapi ini nak pergi menghadap Allah. Bermula dengan sakaratul maut. Lepas tu alam barzah. Lepas tu dibangkitkan di padang mahsyar. Hisab. Lepas tu titian kat sirat. Semua tu kena persiapan tuan. Persiapan dia sekarang. Dan berhati-hati tuan. Dalam kita sibuk buat persiapan ni, Allah akan uji. Persiapan kita tu betul-betul tak jujur dan ikhlas kerana Allah saja. Bukan kerana lain-lain. Kalau persiapan kita tu tidak jujur dan tidak ikhlas kerana Allah, dia tak selamat. Di akhirat tak selamat. Jadi untuk pastikan kita punya persiapan tu jujur dan ikhlas. Bang Ali azan jujur dan ikhlas tidak? Siap Ali. Orang akan komen Ali. Kalau setakat macam tu punya azan aku boleh. Nah, masa tu kita sebenarnya sedang Allah bagi satu peluang untuk cek jujur tak? Ikhlas tak? Nizam. Orang dia jadi bendahari surau dah lama kan? Orang kata kalau setakat jadi bendahari kutip duit orang bagi, tak pernah fikir pun macam mana nak tambah duit, aku boleh jadi bendahari. Masa tu teruji. Semua orang, imam semua ada tu. Alah, jadi makmum pun diuji. Alah, kalau setakat jadi makmum, aku pun boleh. Ni dah pergi surau bertahun-tahun, nak suruh jadi imam pun tak berani. Diuji. Kita jadi makmum kena uji. Sebenarnya Allah datang kat ujian tu, Allah nak bersihkan diri kita. Tapi kalau kita tak ada ilmu, kita melenting lah. Bila kita melenting, habis. Persiapan untuk ke akhirat tu dah lebur sebelum kita sampai ke sana. Jadi tuan-tuan, buat kerja kita dengan baik, ikut syariat. Lepas tu jaga-jaga gangguan dunia, gangguan manusia, gangguan nafsu dan gangguan daripada syaitan serta iblis. Jadi tuan-tuan, tertutup kuliah kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul as. Subhanallah.